siapa sesuai pakai Alora Pants? Yang pertama, orang yang selalu sakit pinggang dan juga sakit belakang. Yang kedua, orang yang selalu sakit di bahagian tapak kaki, especially bila bangun pagi, bila nak pijak lantai tu rasa pija-pija atau berdenyut-denyut di tapak kaki tu. Yang ketiga, orang yang selalu krem kaki ataupun kena simpul biawak, especially untuk ibu-ibu hamil. Selalu kan bila pagi-pagi ataupun tengah-tengah malam tiba-tiba je krem. Yang keempat, mereka yang ada masalah sakit di bahagian peha ataupun orang yang ada masalah piriformis, yang mana otot kat bahagian tu menekan urat siatika diorang dan menyebabkan kesakitan. Okey, yang kelima, orang yang ada masalah siatika, iaitu urat saraf siatika dia problem daripada bahagian pinggang hingga bahagian betis yang menyebabkan kesakitan yang amat dahsyat. Yang keenam, orang yang ada masalah lutut ataupun sakit lutut ataupun pernah menerima rawatan di bahagian lutut. Memang sesuai sangat pakai Alora Pants, especially yang Alora Pants Max yang facelift yang baru. Yang ketujuh, orang yang sedang rehab ataupun sedang menerima rawatan atau terapi untuk post-stroke recovery. Okey, sudahlah Kak Bella nak share semula yang mana Alora Pants ni merupakan compression pants berteknologi tinggi yang mengandungi Codenshi fiber. Dan Codenshi fiber kita mampu menyerap haba daripada badan dan menukarkannya kepada far infrared. Seperti yang semua tahu, far infrared merupakan healing energy yang mampu membantu melancarkan peredaran darah. Bila perjalanan darah kita lancar, hubungan toksin berlaku dengan lancar, banyak masalah kesihatan dapat diselesaikan. Struktur tenunan Alora Pants juga memainkan peranan yang penting untuk membantu otot-otot badan kita kembali kepada kehidupan asal. Jadinya Alora Pants ni bukanlah tujuan dia untuk menyembuhkan apa-apa penyakit. Cumanya dengan kelebihan daripada pemakaian Alora Pants, banyak manfaat yang ada kita dapat.